sementara interim Oktober tim IOT diketuai Atasih Pertahanan Malaysia sedang menjalankan pemeriksaan keselamatan di sempadan Kemboja bagi memastikan pelaksanaan gencatan senjata negara itu dengan Thailand berjalan lancar. IOT diketuai Atasih Pertahanan Malaysia. Balik ya. Uncle ada benda nak bincang pasal Baba. Tapi Am ada program lah, Uncle. Dah mula cuti Sam kan? Balik ya kejap. Am, apa khabar? Lama tak jumpa. Baik. Uncle nak cakap apa pasal Baba? Am, Baba diarahkan buat satu liputan di dalam operasi ke Kemboja dan Thailand. Sejak 2 hari lepas, kami dapat tahu pasukan Baba memang terlibat dalam satu siri pergolakan. Tapi maklumat yang diterima dan kami masih belum dapat menghubungi Baba. Baba okey kan, Uncle? Ham, jangan risau. Uncle yakin Baba selamat. Assalamualaikum. Kerti Pak Ali dah sampai. Kau ni dah balik sekolah tak Tina tukar baju ke? Aku tunggu kau lah, Am. Tadi Uncle Tina cakap apa dengan kau? Manalah pergi Baba ni. Dah nak pencen pun masih nak pergi operasi. Tak habis nak jadi hero. Am, kau tak jadi babah ke? Nak cari macam mana? Kau ingat Baba tu dekat-dekat ke? Jauh tahu tak? Lepas tu kau balik buat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ali. Ya, Am. Allah. Masuklah. Okey. Susah je Pak Ali. Hai, mana ada susahnya. Macam mana Pak Ali tahu saya dah balik? Hai, mestilah Pak Ali tahu. Tadi petang Pak Ali nampak kamu dalam kereta sewa dekat balai pengawal tu. Kamu mesti tak perasan Pak Ali tadi. Allahuakbar. Ni, babah kamu mana? Dah banyak hari dah Pak Ali tak nampak. Baba pergi Kemboja Pak Ali. Oh, Kemboja. Ada operasi lah tu. Alhamdulillah. Yelah kot. Pak Ali. Ya. Oh boy. Kau main banyak roti sekarang. Sekarang ni Pak Ali kenalah upgrade. Buat perisa baru, buat bentuk roti baru. Bila orang nampak, barulah orang nak beli. Betul juga tu. Tapi kan Pak Ali, Am nak tanya Pak Ali lah. Apa dia?
Kenapa dari dulu lagi Pak Lee selalu bagi roti dekat Baba? Baba nak bayar pun, Pak Lee tak nak duit tu. Macam ni, Am. Dulu, Pak Ali ni hidup susah. Susah sangat. Pak Ali buat roti dan berniaga kecil-kecil. Lepas tu, satu hari tu, hujan turun lebat. Dengan angin kuat. Habis semua bumbung dan separuh daripada dinding rumah Pak Ali tu musnah oleh ribut. Ya Allah, kesiannya Pak Lee. Tapi Pak Lee, apa kena-mena dengan Baba? Baba lah orang yang pertama datang rumah Pak Ali. Dia datang ambil gambar apa yang rosak, apa yang musnah. Lepas tu dia bagi cadangan kat Pak Ali untuk mohon bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia. Dalam beberapa hari saja rumah Pak Ali siap. Malah lebih cantik dan lebih sempurna daripada rumah dulu. Tentera buat rumah? Ya. Tentera ni bukan saja pegang senjata. Macam-macam dia orang buat. Masa tu bukan tentera saja yang bantu. Banyak lagi agensi-agensi yang bantu. Lepas tu program tu dipanggil program Jiwa Murni. Jiwa Murni. Oh, sampai macam tu sekali Pak Lee? Ya. Tapi yang lebih mengharukan Baba. Dia tolong Pak Ali untuk dapatkan bantuan kerajaan untuk bagi mesin roti dan kelengkapan kilang. Sebab itulah Pak Ali rasa amat-amat hutang budi dan berterima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia dan Baba Am. Walaupun Pak Ali bagi banyak mana apa roti, masih tak cukup untuk balas budi baik Baba Am. Baba Am tu bukan saja sebagai seorang sahabat. Malah dia macam saudara Pak Ali sendiri. Baba Am tu wira untuk Pak Ali. Wira. Tak apalah. Dah nak masuk isyak ni. Pak Ali minta dia dulu . Tapi Pak Lee, Wira pun ada keluarga juga kan Pak Lee? Pak Ali faham maksud kamu tu. Tapi percayalah, kamu masih belum tahu segala-galanya. Kamu cuba cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul lah Pak Ali cakap Baba memang hero. Kau buat pandai pula. Kau pun belum lahir lagi time tu. Aku baca surat Pak Ali bagi kat Baba. Surat?